Halo guys, tengah cari Toyota Vios ke ke? Hari ni ada satu yang baru masuk sahaja. Ini dia Toyota Vios tahun 2017 1.5 e-spec. So, untuk harga on the road dia 47,800 sahaja. Yang harga ni belum campur road tax dengan insurans. So, monthly dia jatuhkan di RM760. Loan 7 tahun sahaja dengan bank. So, untuk selamat sikit, korang boleh standby sikit down payment lah. Tapi kalau dokumen you strong, boleh cubakan dengan full loan. Okay, so kereta ni dah siap dengan satu layer cat yang baru. Merah-merah ong-ong Chinese paling suka punya warna. Okay, lagi depan dia dah siap dengan body kit. Semua dah siap lah. Cat baru, body kit, ada fog lamp, lampu DRL pun ada. Tak ada kurang kereta ni. Beli terus pakai. Okey Lopeng, mari tengok interior dia dulu. Wow, banyak cantik interior. Macam kereta ni baru keluar dari kilang . Dashboard licin, original touchscreen display ada, steering dia standard . Tak ada buat balut, semua cantik sahaja. Kerusi biar material saya tak silap yang ini fabric . Fabric ataupun Alcantara. Tapi yang ni dia memang tahan panas . Okey, lagi kita tengok passenger seat dia. Banyak luas . Boleh muat 3 orang dewasa. Bawa 3 amoy pergi jalan-jalan pun tak ada masalah. Okey, last kali tengok. Untuk dia seksi . Kenapa? Ada spoiler, ada body kit. Walaupun dia kereta tahun 2017 punya Vios tapi dia tak tertinggal zaman tau. Okey, lagi last kita tengok dalam boot dia. Wow, banyak besar. Boleh letak banyak emas, banyak cincin dalam. Sisip 2 skandal pun tak ada masalah. Okey kawan-kawan, so kalau korang minat dengan Toyota Vios kali ni, cepat-cepat PM saya. Dan jangan lupa beli kereta ni dalam bulan ni, korang boleh dapat 10 years warranty. Okey, so itu sahaja kawan-kawan. Kita jumpa next review.